katalah A mati. A mati meninggalkan hanya seorang anak lelaki sahaja dan tidak ada waris lain. Oleh itu, siapa dapat harta si mati? Anak lelaki akan dapat asabah kesemuanya sekali. Kenapa tuan-tuan? Kerana masa A mati, A tidak ada waris lain, hanya ada seorang anak lelaki saja. Maka dalam kini anak lelaki dapat asabah bin nafsi, dapat kesemuanya sekali. Semua harta mak atau bapa yang mati dia akan dapat. Duit, rumah, tanah, semua dia akan ambil. Kerana dia waris asabah. Kecuali kalau si A ni, anak laki-laki ni bukan anak kandung dia. Mungkin anak angkat, ataupun anak tiri, anak susuan. Jadi bila A mati, berhak tak dia dapat? Kenapa dia tak berhak? Kerana dia bukan nasab. Dia bukan anak kandung si mati. Anak yang berhak dapat harta mak atau bapa yang mati mesti anak nasab, anak kandung si mati, kelahiran yang sah di segi hukum syarak. Maka dia akan dapat. Jadi anak-anak yang bukan anak kandung, anak tiri, anak susuan, anak menantu, anak tak saudara, anak yang telah diliankan oleh bapaknya, maka dia tak berhak mewarisi.